Sebab kedua, tak malu kan naik biba? Yang ketiga, kereta adalah alat untuk bergerak sahaja. Kereta sebenarnya hanya alat untuk bergerak dari titik A ke titik B. Kalau perlukan kesesaan ataupun keluasan, kita ada pilihan lain. Sewa kereta, guna e-hailing ataupun naik public transport. Tak semestinya kena pakai kereta besar dan mahal. Yang keempat, beli kereta tak salah. Beli biba ke, nak beli Empire ke, Belpat ke, apa-apa ke, tak jadi masalah selagi ukur baju di badan sendiri. Yang salah ialah bila beli kereta tanpa ikut kemampuan. Itu yang jadi punca ramai tersepit dengan beban hutang yang besar. Yang kelima, ukurlah kemampuan kewangan sendiri. Beli kereta bukan tentang jenama atau saiz, tapi tentang kemampuan kita urus kewangan dengan baik. Jangan kerana nak bergaya, akhirnya diri sendiri yang akan terhempit dengan hutang. Bagi yang berminat ingin memulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold, anda boleh klik pin video yang saya pinkan di situ. Dan insya-Allah saya akan membimbing anda untuk menyimpan emas. Dan moga-moga emas yang anda simpan ini bermanfaat pada masa yang akan datang.